Tan Sri Pertua, sikit lagi. Apakah kesan tindakan Pelan Pemulihan Hasil Penginsyuran RCI? Kesannya. Setakat hari ini kita telah melihat tindakan serta-merta pihak berkuasa menerusi pasukan khas yang ditubuhkan oleh SPRM dan PDRM. Sejurus selepas laporan RCI didedahkan, siasatan telah dimulakan yang seterusnya membawa kepada tindakan penguatkuasaan termasuk penahanan beberapa individu terkait dengan dakwaan salah laku seperti suapan, salah guna kuasa serta pelanggaran tabik urus. Pelan pemulihan dan reformasi institusi oleh tabung haji yang dilaksanakan sejak 2018 telah berjaya membawa hasil yang positif. Alhamdulillah. Tindakan transformasi tabung haji ini tertumpu kepada 9 teras utama. Pertama, memulihkan kedudukan kewangan. Kedua, memperkukuh tabik urus dan accountability. Ketiga, meningkatkan kualiti pelaburan. Keempat, memberikan pulangan yang mampan kepada pendeposit. Kelima, mengekalkan kemampuan menunaikan haji. Keenam, melindungi kebajikan dan kepentingan pendeposit. Ketujuh, mencapai kecemerlangan perkhidmatan bertaraf dunia. Ke-8, memperkasa kepimpinan profesional dan bebas daripada campur tangan yang tidak wajar. Dan yang ke-9, membina institusi Islam yang lebih kukuh, berdaya tahan dan dipercayai untuk jangka panjang. Kesemua transformasi yang dilaksanakan ini jelas telah membuahkan kejayaan kepada pengukuhan tabung haji yang lebih mampan pada hari ini. Buktinya jelas. Bila mana penstrukturan semula aset dan liability telah berjaya memulihkan kedudukan kewangan tabung haji. Di samping itu, tabung haji juga telah dapat membersihkan kunci kira-kira serta membina semula reserve kewangan yang lebih kukuh. Tabung haji juga telah berjaya mencatatkan rekod pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah, iaitu sebanyak 4.64 bilion pada tahun 2025. Hasil daripada peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tabik urus dan ketelusan dalam pengurusan institusi. Tabung haji telah membuktikan komitmen dalam meletakkan keutamaan kepada kepentingan pendeposit setelah berjaya meningkatkan kadar dividen, agihan keuntungan secara berperingkat dari 1.25% pada 2018 naik sehingga kepada 3.5% bagi tahun 2025. Sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun walaupun setelah mengambil kira 2.6 bilion aset legacy yang bermasalah sejak sebelum 2018 lagi yang perlu dirosot nilai selepas tahun 2018 hingga tahun 2025. Seterusnya, Tan Sri Pertua, kos haji berjaya dikekalkan selama 3 musim berturut-turut pada kadar 33,300 bermula tahun 2024 sehingga 2026. Berjaya dikekalkan. Walaupun, ingin saya tekankan, inflasi telah meningkat 250%. 250% sejak 2001 ketika bantuan kewangan haji diperkenalkan hingga tahun 2023. Tabung haji juga berjaya mengekalkan kos haji dengan mengekang kenaikan kos penerbangan melalui kontrak jangka panjang. Tabung haji juga dapat menurunkan kos penyewaan hotel baru yang lebih berkualiti melalui rundingan terus dengan pemilik bangunan berbanding melalui pihak ketiga walau berdepan peningkatan inflasi dan perlu menanggung kos perkhidmatan atau kemudahan baru di Tanah Suci. Pengukuhan tabik urus juga telah menyumbang kepada peningkatan mutu, the quality perkhidmatan haji yang disampaikan kepada jemaah haji Malaysia. Ini terbukti apabila pengurusan haji oleh tabung haji telah diiktiraf dunia dengan anugerah tertinggi Labaitum Diamond Award 2 tahun berturut-turut, dan ini merupakan anugerah Labaitun kelima kali berturut-turut yang diterima oleh tabung haji. Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabik urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan. Tan Sri Pertua, saya amat terkilan dengan kelakuan pihak pembangkang pada pagi ini. Kita ingin membincangkan mengenai satu institusi yang amat penting yang kita sayangi bagi umat Islam di Malaysia. Namun mereka mengambil sikap untuk meninggalkan dewan ini. Bukan semua. Separuh dari pembangkang. Di kesempatan ini,
setulus dan seikhlasnya, saya ingin menyeru kepada pihak pembangkang untuk duduk dan bahas kalau benar-benar memperjuangkan agenda umat Islam di Malaysia. Tuan Yang Dipertua, saya mengajak dan menyeru Dewan ini dan seluruh rakyat Malaysia mengambil satu pengejaran besar daripada laporan RCI ini. Kita boleh berbeza parti, kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbahas dengan keras di Dewan ini, tetapi ada institusi yang tidak sepatutnya kita heret ke dalam gelanggang politik. Tabung haji adalah salah satunya. Tabung haji bukan milik kerajaan hari ini, bukan milik kerajaan semalam, bukan milik mana-mana parti. Tabung haji adalah amanah umat Islam Malaysia. Setiap ringgit di dalamnya membawa satu cerita. Ada seorang ibu yang menyimpan untuk pergi menunaikan haji bersama suaminya. Ada seorang ayah yang menyimpan sejak muda. Ada seorang anak yang akaunnya dibuka ketika masih kecil. Ada seorang pesara yang menunggu puluhan tahun untuk satu perjalanan yang mungkin hanya berlaku sekali dalam hidupnya. Ada nelayan dan petani di kampung yang berlapar semata-mata menabung untuk ke Baitullah. Mereka mungkin tidak tahu apa itu MFRS. Mereka mungkin tidak tahu apa itu impairment. Mereka mungkin tidak membaca penyata kewangan. Tetapi mereka tahu satu perkara. Mereka percaya kepada tabung haji. Mereka percaya kepada tabung haji. Dan amanah itulah yang pernah tergugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan hianat. Dan kini, amanah itulah yang sekarang kita sedang bina semula. Maka saya ingin berkata dengan ikhlas dan jelas dan tulusnya, jangan sekali lagi kita benarkan tabung haji menjadi mangsa kerakusan kuasa. Jangan sekali lagi kita benarkan kepentingan politik mengatasi kepentingan pendeposit dan umat Islam. Jangan sekali lagi kita membiarkan angka dimanipulasi untuk menutup kelemahan sebenar, menutup penyelewengan yang pasti akan terbongkar. Saya sudahi dengan ingatan Rasulullah SAW, Tan Sri Pertua. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza duyya'atil amanah fantazhiris sa'ah." Apabila hilangnya sifat amanah, maka tunggulah saat kebinasaan. Para sahabat bertanya, bagaimana punca hilangnya amanah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usnida al-amru ila ghairi ahli, fantazirus sa'ah." Apabila diserahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kamu tunggulah hari kebinasaan itu. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih Ketua. Dan jangan sekali lagi kita mewariskan kepada generasi akan datang hutang daripada keputusan yang dibuat untuk semata-mata keuntungan politik hari ini. Yang Berhormat Menteri, kerajaan akan terus melaksanakan reformasi dan islah sedayanya. Kita akan memperkukuhkan Akta Tabung Haji, kita akan memperkukuhkan lembaga, kita akan memperkukuhkan tabik urus, dan kita akan memastikan keputusan tabung haji dibuat berdasarkan satu prinsip sahaja, apa yang terbaik untuk pendeposit dan umat Islam. Kerana apabila seorang rakyat menyerahkan wangnya kepada tabung haji, dia bukan sekadar menyerahkan simpanan, dia menyerahkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak boleh dibeli dengan slogan, ia mesti diperolehi melalui integriti, ia mesti dibuktikan melalui tindakan, dan ia mesti dipertahankan walau siapapun yang memerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara tabung haji daripada mereka yang mahu mengambil kesempatan terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga amanah ini dengan jujur dan berani. Dan semoga jutaan umat Islam Malaysia yang menyimpan hari ini akhirnya diberikan peluang untuk menyahut seruan labbaik Allahumma labbaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, penerangan daripada yang